Hai semua, dalam video kali ini saya nak cakap tentang tawaran family plan dari Maxis ya, di mana Maxis baru-baru ini telah memperbaharui tawaran family plan mereka, di mana sekarang tawaran dia 3 talian dengan fiber internet 500 Mbps tu ditawarkan dengan RM299 setiap bulan ya. Ada juga satu bulan yang di mana harga dia adalah RM399, di mana tawaran dia adalah 4 talian dengan 1 GB fiber lah. Sebelum saya bermula, jika anda belum subscribe channel saya, sila subscribe channel saya bagi video-video yang saya akan muat naik dari semasa ke semasa. Jangan lupa untuk buka loncengnya. Nanti saya juga akan buat bandingan antara family plan Maxis yang lama dan juga yang baru ya. Mari kita mula untuk tengokkan tawaran family plan baru. Pertama sekali kita ada Maxis Family Plan 299, di mana ia disertakan dengan 3 talian, di mana ia disertakan dengan penggunaan internet tanpa had 4G dan 5G, panggilan tempatan dan juga SMS tempatan ya. Anda boleh tambah sehingga 6 talian dengan harga setiap talian tu RM48 setiap bulan. Pelan ini juga ditawarkan dengan fiber 500 Mbps seperti yang saya cakap tadi lah. Boleh upgrade ke 2 GB per second kalau nak. Ia juga disertakan dengan suka premium 6 bulan ya. Harga bulanan bagi pelan Maxis Family Plan RM299 adalah RM299 setiap bulan. Jika tak silap yang lama, dia tawarkan 4 talian dengan unlimited 4G dan 5G data, panggilan dan juga SMS, tetapi dengan 30 Mbps fiber saja. Kita juga ada Maxis Family Plan 399, di mana dia ditawarkan dengan 4 talian dengan panggilan tanpa had, SMS tanpa had dan juga internet 4G dan 5G berkelajuan tinggi lah. Dia ada 4 talian ya. Sama seperti Family Plan 299, anda boleh tambah 6 lagi talian dengan RM48 setiap talian lah. Sama juga dengan Maxis Family Plan 299, anda boleh tambah 6 lagi talian. Itu adalah excluding lah talian yang ada, iaitu 3 atau 4 talian. So, untuk Maxis Family Plan 299, anda boleh tambah sehingga 9 talian. Anda boleh letak 9 talian dekat satu langganan lah. Manakala untuk Maxis Family Plan 399, anda boleh letak 10 talian untuk satu langganan ya. Fiber sehingga 1 GB per second untuk Maxis Family Plan 399. Jika saya ingat lah, Maxis Family Plan 399 yang lama tu, dia ada 6 talian, unlimited internet, unlimited calls dan SMS, dan juga fiber 100 Mbps sajalah. Ini adalah versi baru. Dia juga disertakan dengan suka premium 6 bulan. Dan juga untuk Maxis Family Plan 399 ni, dia juga disertakan dengan rebab peranti sehingga RM1,000. Harga dia adalah RM399 setiap bulan. Untuk nak upgrade ke tak, sebenarnya kena tengoklah keperluan anda. Mari kita tengok apa yang kita perlu tahu tentang tawaran family plan baru ya. Seperti yang anda sudah nampak tadi, mereka sudah memperbaharui tawaran family plan Maxis, di mana ia ditawarkan dengan kelajuan fiber yang lebih tinggi lah. Dan kelajuan minimum tu adalah 500 Mbps. Untuk pelan Family Plan 299 ni, dia ditawarkan dengan 3 talian mudah alih dan 500 Mbps fiber internet lah dengan RM299 setiap bulan. Terdapat juga pelan Family Plan 399, di mana ia ditawarkan dengan pelan fiber 1 GB per second dan juga 4 talian mudah alih dengan harga RM399 setiap bulan ya.
Untuk pelanggan yang sedia ada bersama Maxis Family Plan, iaitu anda melanggan sebelum 28 Januari 2026 lah, mereka tidak akan dialihkan ke Maxis Family Plan baru secara automatik. Sekira anda ingin beralih ke tawaran baru, semua kontrak peranti akan diteruskan lah. Dan kontrak talian juga akan diperbaharui dengan 24 bulan. Untuk Maxis Family Plan yang lama dan juga yang baru tu, nanti saya akan buat bandingan dekat sini. Sebab bagi setengah pelanggan, pelan Family Plan yang lama tu mungkin lebih sesuai kepada mereka, ya. Tapi bagi setengah pelanggan pula, Maxis Family Plan yang baru tu lebih sesuai lah. Semua talian mudah alih ataupun subline lah yang disertakan untuk Maxis Family Plan yang baru disertakan dengan panggilan telefon dan akses tanpa had ke nombor standard rangkaian tempatan. Internet mudah alih yang disertakan adalah high speed internet 4G dan 5G, ya. Ia juga boleh digunakan untuk hotspot untuk semua talian. Sekiranya kawasan anda tidak tersedia dengan infrastruktur fiber, akan ditawarkan dengan Maxis Family Plan Home Wi-Fi secara automatik, iaitu wireless broadband lah. Kalau kawasan tersebut tak ada fiber, dari Maxis ke, dari TAI ke, Telekom Malaysia ke, anda akan ditawarkan infrastruktur Maxis Family Plan Home Wi-Fi secara automatik. Semua pelan Family Plan, kalau anda guna perkhidmatan fiber lah, disertakan dengan 4G backup secara percuma, ya. Sangat sesuai apabila perkhidmatan fiber tu terganggu. Seperti yang saya cakap tadi, kedua-dua pelan disertakan dengan percuma 6 bulan suka premium, dan bagi pelan family 399 lah, ia juga disertakan dengan diskaun tambahan RM1,000 sekiranya anda memilih untuk membeli peranti dari Maxis. Sekiranya perlu, jika anda rasa 3 talian ataupun 4 talian yang disertakan tidak cukup, bolehlah tambah talian tambahan subline dengan harga RM48 setiap bulan bagi setiap talian tambahan. Anda boleh tambah sehingga 6 talian tambahan dengan setiap langganan Family Plan 299 ataupun 399. Anda juga boleh memilih untuk membatalkan talian tambahan pada bila-bila masa saja, ya. Kecuali jika anda mengambil kontrak peranti lah, yang mana penalti memang akan dikenakan untuk peranti, ya. Jika kontrak tu masih ada lah. Jika kontrak tu dah tak ada, boleh cancel bila-bila masa saja. Tapi jika kontrak tu ada, tak bolehlah suka hati cancelkan. Sekurang-kurangnya 1 talian telefon mudah alih dan juga perkhidmatan fiber internet tu. Perkhidmatan fiber internet adalah satu komponen bagi Maxis Family Plan, ya. Perlu aktif pada bila-bila masa, ya. Jika ambil kontrak peranti tu, memang ada kontrak 24 bulan ataupun 36 bulan lah. Dan jika anda batalkan sebelum kontrak tu tamat, memang akan kena penalti lah sebelum anda boleh batalkan, ya. Penalti tu agak banyak dekat situ. Jika anda perlukan kelajuan internet yang lebih pantas, boleh naik taraf kelajuan internet ke 1 GB per second dengan harga RM90 setiap bulan. Ia hanya untuk pelan package Family 299 sahaja. Ataupun jika anda nak naik taraf ke 2 GB per second, anda boleh naik taraf dengan RM160 untuk Family 299 atau RM70 setiap bulan bagi Family 399 lah. Untuk Family 399, kelajuan tu adalah 1 GB per second. So, option yang ada adalah 2 GB per second lah. Bagi Family 299, option yang ada adalah 1 GB per second dan 2 GB per second lah. Oleh itu, sekiranya anda memang memerlukan kelajuan internet fiber yang lebih tinggi, iaitu 1 GB per second atau 2 GB per second, lebih baik anda berlanggan pelan Family 399 secara terus lah untuk lebih nilai, di mana kelajuan fiber tu adalah 1 GB per second dan anda akan dapat 4 talian. Dan anda juga akan dapat diskaun RM1,000 ataupun rebate RM1,000 lah untuk peranti.
Sekiranya anda mengambil family plan 299 dan upgrade ke 1 gigabit per second, harga dia adalah RM389 ya. Untuk family 399, anda tambah RM10 saja, anda boleh dapat 4 talian dan juga 1 gigabit fiber dan juga diskaun peranti ya. So, memang lebih baik jika anda nak 1 gigabit per second ataupun ke atas, lebih baik terus ambil family 399 saja ya. Untuk pengetahuan, terdapat FUP sebanyak 500 GB bagi unlimited high speed internet untuk talian muda alih lah, 4G dan 5G. Dan memang dikira untuk semua talian, iaitu subline dan juga talian utama lah. Sekiranya anda cecah FUP tersebut untuk semua talian, combine lah. Jika kegunaan internet semua talian cecah 500 GB, Maxis berhak untuk memperlahankan kelajuan internet muda alih. Kelajuan tu dia tak ditentukan lah, tetapi memang dia akan perlahankan. Dan satu lagi, jika anda mengambil 8, 7, 9, 10 subline tu, dia punya data kumulatif tu 500 GB tu memang senang nak capai ya sebenarnya. Sebab dia dikira untuk semua talian lah kan. So memang kena berhati-hatilah. Jika boleh guna dekat wifi rumah. Sebab FUP 500 GB tu nak tengok besar atau kecil. Sebenarnya dia tak besar sangat tapi tak kecil sangat. Dekat sini ya. Dan jika anda memang ambil banyak subline, memang akan mudah untuk capai kuartal 500 GB tu. Anda masih boleh guna internet, tetapi kelajuan internet tu akan diperlahankan lah. Untuk Geolution tu ataupun kontrak peranti, anda boleh mengambil sehingga 5 kontrak lah. Harga peranti tu ikut harga Maxis Postpaid Share 48 ya. Mari kita bandingkan pelan family plan lama dan juga family plan baharu ya. Secara bandingan, Maxis Family Plan 299 lama disertakan dengan 4 talian muda alih dan 30 Mbps fiber internet dengan RM299 setiap bulan lah. Manakala Maxis Family Plan 399 lama disertakan dengan 6 talian dan juga 100 Mbps fiber internet dengan RM399 setiap bulan. Bagi pelan Maxis Family Plan 499 pula, dia disertakan dengan 8 talian muda alih dan 300 Mbps fiber internet dengan harga RM499 setiap bulan ya. Untuk Maxis Family Plan yang lama, anda hanya boleh tambah 1 talian tambahan ya, ataupun 1 subline lah. So untuk Maxis Family Plan 299 lama tu, anda hanya boleh ada 5 talian. 399 pula 7 talian dan untuk 499 pula 9 talian ya. Untuk bandingan, kalau anda mengambil Maxis Family Plan 299 yang lama dengan 1 GB add-on lah, anda upgrade dari 30 Mbps ke 1 GB per second lah. Harga dia adalah RM509 setiap bulan. Manakala bagi Maxis Family Plan 399 baharu pula, harga dia adalah RM399 setiap bulan ya. Anda boleh jimat dalam RM110 dekat situ. Untuk Maxis Family Plan 399 lama dan 1 GB add-on, harga dia adalah RM569 setiap bulan lah. Manakala Maxis Family Plan 399 tambah dengan 2 talian tambahan tu adalah RM495 setiap bulan. Manakala jika anda memilih untuk melanggar Maxis Family Plan 299 lama dengan 500 Mbps add-on tu, harga dia adalah RM429 setiap bulan. Manakala untuk tawaran baharu tu, jika anda tambah 1 talian tambahan, harga dia adalah RM347 setiap bulan ya. Itu pun tengok keadaan juga. Itu jika bandingkan dengan tawaran yang lama lah. Tapi ada juga kes di mana harga tu mungkin akan naik
Macam itulah, jika anda merupakan pelanggan Maxis Family Plan 499, anda hanya perlu bayar RM499 untuk 8 talian dan juga fiber 300 Mbps lah. Tetapi, kalau anda memilih untuk mengambil, jika Maxis dia beralih secara automatik lah ke pelan baru, iaitu Maxis Family Plan 399, tambah dengan 4 subline, dengan 1 GB per second internet, harga tu akan naik jadi RM591. Dan perbezaan dia adalah RM92 dekat situ. Untuk kelajuan fiber ni, 300 Mbps dan juga 1 GB per second ni, sebenarnya dia tu agak kurang lah bagi pengguna yang biasa. Tetapi jika dia masih balik ke pelan baru kan, anda perlu bayar lebih banyak. Dengan tiada benefit dekat situ pun. Sebab tu Maxis dia tidak beralihkan pelanggan yang berada di rate plan lama ke rate plan baru. Sebab ada keadaan di mana harga tu memang akan jadi lebih mahal. So, untuk conclusion saya, Maxis Family Plan lama tu dia menawarkan lebih banyak talian mudah alih, lebih banyak subline lah, tetapi dengan kelajuan fiber yang lebih rendah. Manakala untuk Maxis Family Plan yang baru pula menawarkan kurang talian mudah alih, tetapi dengan kelajuan fiber lebih tinggi. Oleh itu, berdasarkan keperluan anda, mungkin membayar charge yang lebih tinggi ataupun lebih rendah lah. Kalau anda memang nak kelajuan fiber yang lebih pantas, rate plan yang baru memang lebih berbaloi. Tetapi jika anda kurang guna internet dekat rumah, rate plan yang lama sebenarnya lebih berbaloi tau. Tengok keperluan sendiri. Seperti biasa, charge penalty akan dikenakan sekiranya anda menawarkan kontrak sebelum tamat tempoh kontrak. Untuk Maxis Family Plan ni, tempoh kontrak dia adalah 24 bulan. Dan saya rasa ini sahajalah dalam video kali ini. Dah agak panjang dah. Selepas bandingan ke apa ke. Jika anda suka video ini, boleh kongsikan video ini kepada rakan-rakan anda, keluarga anda supaya mereka boleh nampak. Dan jangan lupa untuk subscribe channel saya bagi video-video yang saya akan muat naik dari semasa ke semasa. Jangan lupa untuk buka lonceng tau. Jumpa lagi di video akan datang. Bye!